Okay guys, Land Rover Defender year 2022. Kento ada 2021, 2022, 2023. Ada 5-seater, 7-seater. Semua unit kita masuk P300. Semua petrol unit lah. Kita masuk ada 90 series 3 pintu dan 110 series 4 pintu. Follow Kento. Okay, kereta jenis ni Amir Boss hanya masuk petrol unit. Ada 5-seater, 7-seater. Ini adalah 5 pintu lah, 5 door lah kita panggil dia macam ni, 110. So belakang dia masih pakai swing door lagi. So 5-seater sahaja. Ini tanpa sunroof lah. Dia ada banyak versi. Okay, yang penting kita tengok dalam dia lah. Dalam dia ada banyak versi tau. Okay, kita tengok So untuk model ini kan, dia ada banyak. You tengok sini, button-button dia. Dia boleh ada air suspension, you nak normal atau you mau turun bawah. And then you ada hill descent control macam Land Cruiser pula. Ini adalah changing mode. Changing mode, tengok mode of driving. Bila tekan dia keluar itu mode of driving. Eco, you nak sending, crawling, apa control by sini. Sorry ini kena close. Control by sini saja. You turn sini, ni tengok, you boleh select dia mode rock ke, you nak wake ke, apa tu. Macam mana you, macam-macam mode lah. Macam itu Land Cruiser juga. Okay, bukan semua unit datang dia siap ada ini changing driving mode dan suspension adjust atas bawah. Hill descent control mesti ada. Sebab dia semua all wheel drive kan. So ini you pergi reverse. Okay, you boleh nampak dia 4 camera lah. Parking. Okay. Bahagian meter depan pula ada beza-beza. Ada yang digital, ada yang datang macam ni analog. So multifunction steering ada, safety sense semua ada. Sekarang pula Kento nak tunjuk ini ada 90 series. 90 series ini dia 3 door sahaja. 3 pintu sahaja. Dan dia tak boleh option untuk 7 seater. Dia hanya untuk 5 seater. Kalau P110 dia ada option for 7 seater. Dalaman finishingnya pun cantik, leather sini. Ni hand grip. Lepas tu button-button yang tadi I cakap dia ada. Dia depend on what apa versi lah you beli. Dia juga ada changing driving mode, semua ada. Dah semua convert English dah. Ada English dekat meterboard. Ini meterboard dia dia dalam digital lah, dia tak sama dengan tadi. Dan belakang seat dia ini. Okay, 5 seater. So kita masuk semua 2.0 lah. Horsepower 296 horsepower. 2.0 turbo Okay, ground clearance untuk unit ini adalah 11.5 inch dan juga wearing depth kalau banjir kita boleh sampai 35.4 inches. Ini unit dia. So untuk unit ini juga P110 petrol unit 2.0, tapi dia tambah button-button yang tadi saya cakap, air suspension boleh adjust atas bawah, dan tukar driving mode ada. Dekat sini tukar driving mode. So harga untuk 110 atau P90 kan, harga range from tak sampai 300,000 pun ada, 300,000 ke atas pun ada. It depends on dia punya spek dan tahun. Okay, siapa peminat unit macam ni boleh lodge Kento. Kento on the way ada 2 unit lagi 7 seater. Siapa peminat boleh lodge Kento.